Saya berasal daripada sebuah kampung di Kelantan dan daripada kecil saya memang dah didedahkan dengan cerita-cerita hantu ni. Tapi pada ketika itu, sama ada percaya ataupun tidak, memang ada cerita-cerita hantu yang pernah diceritakan kepada saya yang saya percaya, dan ada yang saya tidak percaya. Dan kadang-kadang terfikir juga, mungkin orang-orang tua zaman dulu, macam mak saya, family saya, pakcik-pakcik semua sengaja nak menakut-nakutkan supaya jangan balik lambat, supaya tidak keluar malam, supaya sebelum maghrib terus balik, nanti kena sorok dengan hantu semua kan. Jadi mungkin pada ketika itu saya fikir macam, oh ni saja ni, tak nak kita balik lambat, mungkin nak menakut-nakutkan. Jadi itulah, memang saya daripada kecil dah didedahkan dengan cerita-cerita hantu. Antaranya cerita hantu pocong, hantu bungkus atau pocong lah kan. Kalau kat Kelantan panggil hantu bungkus. Cepon, Pontianak. Saya tidaklah terlalu takut dan saya tidaklah terlalu berani. Di tengah-tengah, tengok pada keadaan, bergantung pada keadaan. Tengok pada keadaan lah, keadaan sekeliling di mana saya pada ketika itu dan environmentnya macam mana kan. Kadang-kadang ada juga takut, kadang-kadang tak takut. Jadi masa kecil-kecil dulu, saya kurang percaya dengan cerita-cerita hantu ni. Ada yang kita takut, memang takut bila dengar cerita tu takut. Tapi tak percaya tentang kewujudan hantu ataupun makhluk-makhluk halus ni. Sebab tak pernah nampak kan. Sehinggalah pada umur saya 12 tahun, terkena sendiri depan mata saya. Cerita ni memang agak seram. Sebab itu adalah pengalaman pertama saya melihat hantu kat depan mata saya tau. Nak dijadikan cerita, nasib malang saya pada malam tu, saya dalam perjalanan nak balik, nak lalu dekat jambatan tu, saya nampak ada sepasang kaki yang memang sangat besar berada di antara jambatan. Ni sungai. Jadi dia duduk dua macam tu tau. Tinggi, besar, berbulu. Yalah, semua orang percaya yang jin tu wujud, percaya yang hantu tu ada. Ada yang takut, ada yang langsung tak takut. Tak takut sebab dia orang tak pernah nampak. Bila korang nampak, korang akan faham apa yang Izu rasa pada ketika tu. Benda ni memang wujud, ada dekat mana-mana saja. Di persekitaran kita memang dia ada, dia wujud. Tapi kita jangan kacau dia, kita jangan fikirkan sangat pasal dia, jangan terlalu takut. Itu saya sendiri pun tak tahu jawapan. Tapi jawapan yang betul, yang sejujurnya, saya memang nampak kat depan mata. Dan perkara yang sama pernah dilalui oleh beberapa orang di kampung tu. Kita takut pun jangan tunjuk takut. Yang paling penting, jangan fikir pasal dia lah. Sebab bila kita fikir, mak saya cakap, bila kita fikir, benda tu yang akan membuatkan kita terbayang. Bila kita terbayang, dia akan muncul. Kadang-kadang benda tu tak ada, tapi muncul sebab kita terlalu memikirkannya. Dan kisah yang dekat Pangkor ni betul-betul memberi kesan pada saya. Saya memang tak larat. Saya ambil keputusan untuk tinggal dekat sebuah hotel. Tangan saya tak boleh bergerak. Cerita ni bermula pada saya syuting filem Ular dekat Pangkor, which is dekat sana lokasi-lokasi yang kita syuting kebanyakannya hutan, tempat-tempat yang orang tak pergi. Kita jadikan lokasi syuting. Dan antara pelakon-pelakon yang turut serta dalam filem Ular tu adalah Yusri dan juga Lisa Surihani. Dan nak jujurkan cerita, pada hari terakhir penggambaran untuk scene saya di Pangkor, syuting daripada awal pagi sehinggalah ke lewat petang. Sebab memang scene saya pada last sampai petang je. Dan saya ambil last ferry ketika itu untuk pulang ke Lumut. Badan saya memang sangat-sangat penat ketika itu. Sebab 2-3 hari, rasanya kita orang seminggu lebih di sana. 2-3 hari sebelum saya last day, memang scene yang betul-betul heavy. Scene yang memang daripada pagi sampai ke tengah malam syuting.
Memang sangat-sangat penat. Pada hari terakhir tu saya balik, terus habis scene saya petang tu, saya terus balik, ambil last ferry malam dan terus turun dekat Lumut. Disebab memang saya plan nak terus balik KL pada malam tu. Tapi sebab penat sangat, saya memang tak larat, saya ambil keputusan untuk tinggal dekat sebuah hotel. Hello. Bang, selamat datang. Okey, hai. Saya nak tanya, ada tak bilik kosong untuk seorang hari ni? Seorang bang? Yap. Single bed Yap. Yap. Okey bang, RM80. 80. Ya betul. Alright, ni wifi ada tak? Tu ada. Cun. Okey bang. Balance, receipt dan juga kunci. Alright. Ni bilik dekat mana ni? Okey, sebelah sana bang. Depan. Betul. Right, thank you. Welcome. Bang. Sebelah sana, sebelah sana. Sebelah sana. Oh, bukan sini. Sebelah bang. Mana? Betul bang. Alright, thank you bro. Welcome. Bila masuk dekat hotel tu, memang keadaan hotel biasa-biasa sahaja, tidak menakutkan, tidak menggerunkan, tiada apa-apa yang saya rasa pelik di situ. Jadi berurusan seperti biasa di hotel reception, ambil kad semua dan tunjuk bilik. Bilik dekat bawah saja, bukan tingkat 2, tingkat 3 tak. Dekat reception jadi satu lorong ke belakang, ada lebih kurang 3 bilik je kat situ. Jadi saya ambil bilik yang paling hujung sekali. Lampu. Masuk je bilik, buat macam biasa, buka TV, letak barang dekat katil semua.
dan saya terus baring. Untuk lelapkan mata, saya layanlah TV sekejap, tengok rancangan yang ada dekat TV pada ketika itulah. Jadi masa saya tengah baring tu, sambil-sambil saya tengok TV, tiba-tiba saya rasa tangan saya tak boleh bergerak. Benda ni memang saya pernah berlaku pada diri saya. Macam saya cakap tadi, sebelum-sebelum ni, sejak daripada pengalaman first time saya kena pada umur 12 tahun tu, kerap berlaku saya kena tindih, tak boleh bergerak tu dah jadi biasa pada saya. Jadi masa malam tu bila kena tindih, benda yang biasalah yang berlaku pada saya. Jadi saya layan macam biasa je lah. Bila dah kena, saya dah tahu dah apa nak kena buat. Baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, dan apa-apa ayat yang terlintas pada ketika itulah. Jadi memang tak boleh bergerak. Saya baca dalam keadaan mulut yang memang tak boleh nak buka, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Memang banyak kali saya baca. Tapi yang peliknya, yang anehnya pada malam tu, biasanya kalau saya kena, saya sesak nafas dan langsung tak boleh bergerak. Bila baca dalam 2-3 kali ayat kursi, saya akan terus boleh bergerak dan akan jadi seperti biasa. Malam tu yang peliknya, bila saya baca, banyak kali langsung saya memang langsung jadi makin tak boleh bergerak, makin rasa sempit, rasa macam lagi tak boleh bernafas. Masa saya tengah baring, dekat kita baring macam ni, TV dekat sini, ada satu lembaga besar yang muncul di hujung kaki katil, dan saya percaya itu adalah seorang makcik. Kau nak sangat kan? Dalam keadaan suara yang memang sangat-sangat menakutkan, suara nenek. Bila dah kena tu, lepas tu baru rilis. Baru dah boleh bernafas dengan biasa, tapi jantung memang berdegup laju. Dan saya tengok balik. Saya nak pastikan sama ada ini mimpi ataupun realiti. Saya tengok balik dekat TV. Memang betul rancangan yang sama seperti yang sebelum saya lelap tadi. Rancangan yang sama masa saya kena tindih tadi. Bila saya sedar, rancangan yang sama. Dan saya tengok dekat pakaian saya semua ada. Maknanya benda yang sama. Persekitaran saya memang semuanya the same. Tak ada apa pun yang berubah. Maknanya memang itu adalah realiti. Pada ketika itu memang saya sangat-sangat takut. Saya sangat-sangat takut, tapi saya rasa saya tak boleh nak buat apa-apa. Saya buntu. Apa yang aku nak kena buat ni? Tak terfikir langsung masa sepatutnya pada ketika itu saya boleh terus keluar bilik check-in hotel lain ataupun pergi bagi tahu reception supaya tukarkan saya dekat bilik lain. Tapi saya langsung tak terfikir, langsung tak terlintas langsung dekat fikiran saya. Apa yang saya rasa ketika itu, mungkin sebab saya tak semayang. Jadi mungkin saya tak bersihkan diri saya dulu. Habiskan walaupun tak khusyuk, tak apalah. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua ni lagi seram. Daripada sebab saya syuting tu kat dalam hutanan. Jadi mungkin terbawa-bawa apa yang ada dekat sana, terbawa sampai ke hotel. Jadi mungkin saya tak bersihkan diri saya dulu.
memang keadaan pada ketika itu memang saya dah tak boleh nak fokus. Memang takut dengan kejadian yang tadi. Tapi tak apa, saya cakap tak apa. Apa pun saya nak juga solat. Supaya mungkin lepas saya solat, mungkin saya akan lebih tenang. Dan mungkin saya boleh tidur dengan aman. Tiada gangguan lagi. Tapi nak dijadikan cerita yang lebih menakutkan. Bila saya tengah solat, saya nampak satu lembaga yang tengah mengajuk saya solat. Mengajuk dan meniru-niru gaya saya solat tau. Allah je yang tahu masa tu macam mana perasaan saya. Sangat-sangat takut. Ya Allah, apa lagi dugaan ni, apa lagi yang kau nak tunjuk kat aku ni. Apa lagi yang kau nak duga aku ni kan. Tapi saya tak apa, aku cuba juga fokus. Walau macam mana pun saya nak habiskan juga solat saya. Saya habiskan walaupun tak khusyuk tak apalah. Habiskan juga. Bila dah habis tu, saya cuba pelan-pelan buka mata saya. Dan pada ketika itu memang saya dah tak nampak apa-apa. Memang keadaan kembali normal. Dan baru saya perasan masa saya tengah solat tu, datangnya satu bau yang macam apa, kalau masa orang meninggal, bau kain kapan ke bau kapur barus ke apa tu. Satu bau tu memang datang hinggap di hidung saya tau. Masa saya tengah solat. Tapi masa tu tengah tak fokus, tengah takut, tak terfikir apa benda yang bau. Saya memang terbayang pada ketika tu dekat depan mata saya ada satu benda yang tengah mengajuk saya solat. Takut sangat. Jadi bila dah habis solat semua, doa, bila dah habis doa, saya tidur macam biasa. Dan alhamdulillah lepas pada tu memang tak ada apa-apa gangguan yang berlaku pada saya. Tapi apa yang saya boleh kongsikan dengan korang semua adalah tidur saya memang tak tenang pada ketika itu. Memang tidurlah, tapi tidur ayam, tidur yang kau terbayang benda tu dah. Tapi alhamdulillah lepas pada habis solat semua memang dah masa tidur baring tu memang tak ada kena ganggu lagi, tak ada datangnya bau-bau yang pelik-pelik lagi. Dan dekat mana pun kita berada, walau apa pun keadaan, pastikan kita ni dalam keadaan bersih sebelum tidur. Dan pastikan benda-benda wajib tu tunaikan dulu. Jangan jadi macam saya. Sebab terlalu penat, lupa tentang solat, lupa nak bersihkan diri sendiri. Dan benda tu melekakan saya dan buatkan saya lupa tentang perkara wajib yang saya perlu lakukan. Mungkin itulah pengajarannya yang saya dapat. Sebab saya tinggal benda tu, saya lupa nak buat benda-benda yang wajib. Saya diganggu dengan perkara-perkara aneh dan makhluk-makhluk halus ini. Dan apa yang saya tahu, takut macam mana pun kita, jangan tunjukkan yang diri kita ni takut. Lawan, beranikan diri. Sebab makhluk halus, jin ataupun syaitan ni, dia tak boleh baca hati kita. Yang cuma boleh baca hati kita cuma Allah saja. Dan pesanan saya yang terakhir pada anda semua, jangan terlalu berani dan jangan celupa. Sebab benda tu memang ada. Memang ada. Kau diam! Kau diam! Diam. Saya datang sini. Ini bukan tempat kau. Ini bukan tempat kau. Kau datang sini buat apa?